Okay, kita next. Siapa tanya tadi? Pekeso. Siapa tanya tadi? Pekeso. Faedah caruman bekerja sendiri. Apa kelebihannya awak buat LHDN ni? Dah berniaga penat-penat kan? Agak-agak tak terasa ke nak beli rumah? Ada tak terasa macam tu? Penat berniaga tak? Ada tak terasa nak beli kereta baru? Walaupun saya berniaga, saya tak bayar cukai pun, saya bayar zakat. Saya lepas loan untuk beli Hilux. Nampak tak kat situ? Kerja dengan orang tak lepas, tapi berniaga sendiri lepas. Pelik kan? Pelik tak? Sebabnya dia akan tengok kita punya in out dalam bank kita, dia akan tengok kekuatan kita punya perniagaan. Dekat situ dia akan tengok yang untung rugi tu tadi, berapa jualan kita masuk, berapa belian kita keluar, berapa belanja kita, dan tinggal tu adalah untung bersih yang kita boleh bayar untuk kita punya komitmen rumah, kereta dan sebagainya. Okey, siapa nak bayar sok-sok? Tahu tak sok-sok ni apa? Kalau kita rasa kita tak mampu nak beli insurans, kita tak mampu nak carum hibah, okay? Kita rasa terlampau berat untuk kita untuk mencarum tu. Tapi kita nak perlindungan untuk diri kita dan juga mungkin untuk masa depan kita. Kita berjaga-jaga untuk kita punya ahli keluarga kan, anak-anak kita, suami kita, isteri kita, betul tak? Sebab kita bekerja sendiri, siapa yang nak melindungi kita? Apakah badan yang akan melindungi diri kita? Kalau kita bekerja, memang majikan bayar sok-sok. Memang majikan ada buat kat EPF kita, sok-sok kita. Kalau kerja kerajaan dah buat kerja sampingan macam mana je. Tapi gaji belum cukup untuk bayar cukai pendapatan. Itu saya kata tadi, awak kena pilih borang B, awak buat je SSM. Ramai je orang kerja kerajaan sekarang dia ada SSM. Tak ada jadi salah dah sekarang. Ada SSM, awak berniaga dan awak daftar untuk 2 cukai. Sebenarnya saya ni yang buat macam-macam bisnes pun tak bayar cukai tinggi. Tak tinggi pun, tahun 2023 saya bayar cukai saya RM13 je. Sebab saya dah bayar zakat. Zakat pun saya bayar pun dalam tak banyak juga, RM500. Sebab kita ada apa? Kita ada rebate. Rebate RM400 lagi. Kita ada tolak lagi untuk diri sendiri. Kita ada tolak lagi perbelanjaan mak bapak apa semua. Itu lebih mendalam. Cuma hari ni saya tak boleh nak cerita lebih mendalam. Sebenarnya sharing saya sejam je. Ni pun dah lebih lah ni kan. Okay, kita pergi kepada Pekeso. Sila ambil maklum. Penjaja peniaga berlesen wajib mencarum skim keselamatan sosial atau SKSPS bermula 1 Januari 2025. Maksudnya apa? Semua dah wajib bayar. Tapi kita ada 4 plan. Nampak tak kat sini? Awak nak pilih plan yang mana? Caruman bulanan dia murah tak agak-agak? Awak bandingkan dengan faedah yang awak dapat. Awak ambil plan pertama. Awak bayar RM13. Kalau awak masuk hospital sehari, awak dapat RM30. Kalau awak hilang upaya kekal, maksudnya apa? Awak accident. Si Polan ini accident. So akan bayar dalam RM54,000. Ataupun awak nak pilih pencen. Pencen berkala RM750 sebulan. Ini sampai meninggal lah ni. Tapi kalau awak accident, awak meninggal, ahli keluarga, anak atau isteri, balu duda dan anak bawah 21 tahun akan mendapat RM945 sebulan. Khairat kematian ni, pengurusan mayat RM3,000 dan allowance layanan sentiasa RM500. Ini pelan yang paling murah, RM13 seporsi. Ini pelan kedua, ketiga dan keempat. Makin lama makin banyak. Nampak ni, kalau awak ambil yang RM50, tak sampai RM50 sebulan ni. Awak masuk hospital sehari dapat RM105. Ni macam bayar insurans dah dapat RM200,000. Nampak tak faedah itu? Banyak tak? Takkan tak nak bayar, sok-sok pun tak nak bayar ni. Dah murah sangat dah ni. Benda ni tak termasuk pun, Cik Syah tak suruh pun saya share. Tapi sebab saya rasa saya terpanggil untuk share. Sebab ramai orang tak tahu. Yang ada SSM, yang berniaga memang berniaga. Yang orang kata lepas dia accident tak boleh nak claim, tak tahu nak claim kat siapa. Betul tak? Pergi berniaga balik berniaga accident, tak tahu nak claim kat siapa. Nak pergi berniaga accident mati anak bini tinggal. Dah tak ada pendapatan yang boleh membantu mereka. Betul tak? Meneruskan kehidupan. Betul tak? Silalah bayar. Okey? Nak promosi tak? So ada buat promosi. Nak tahu tak promosinya apa benda? Saya tanya macam ni. Encik, macam mana kalau masa saya tengah duduk dalam kebun, saya ada kebun getah. Saya cakap saya dalam kebun. Lepas tu saya sakit jantung. Contohlah saya sakit jantung. Saya kira sakit lah. Sakit jantung kan? Dia cakap macam ni. Kita akan buat puan tergolek dalam kebun. Dia cakap macam tu. Saya tergelak. Kita akan buat puan tergolek kat dalam kebun tu. Tergelincir di dalam kebun. Dia takkan declare yang awak sakit tu. Dia declarekan yang awak kemalangan di dalam kebun. Boleh faham tak? Betapa sok-sok ni nak tolong kita ni. Tapi kita yang tak nak pergi approach dia, tak nak bayar macam tu. Pegang laptop ni, saya tengah buat kerja, terkena renjatan. Saya dilindungi, saya boleh dapat pempasan. Boleh faham? Saya pergi kebun, saya dilindungi. Saya pergi jumpa klien di luar, saya dilindungi. Untuk akaun. Boleh faham tak? Terasa macam 24 jam dilindungi. Sebab apa? Kita tulis semua apa kita berniaga. Menjual, membeli, memborong, pakaian. Tulis macam tu. Menghantar. Jadi semua tu termasuk dalam, kalau bukan pencen ilat yang berkaitan dengan sok-sok,
boleh bayar per keso. So ni kita je tak bagi kat dia. Padahal dia melindungi kita walaupun dah berpuluh tahun kita bekerja dulu, kita bayar sok-sok dulu puluh tahun tapi kita sakit sekarang, pergilah sok-sok tu. Adik saya baru umur 18 tahun pun dapat duit pencen. Betul, dia akan melindungi anak kita sehingga 21 tahun. Kalau kita ada suami, ada isteri yang kita tinggalkan, dia akan bagi pencen sampai dia meninggal. Cumanya bila majikan yang bayar sok-sok kita, saya cakap terus terang, awak dapat berapa ringgit? Sebab bila kita kerja, masa kita bekerja, dia akan kira purata dan dia hanya ambil 50% daripada gaji kita. Misal kata gaji saya 3,500 dulu. Kalau saya pencen, saya hanya mendapat 1,750. Saya tak nak ambil pencen saya yang saya berniaga. Yang saya bekerja, baik saya ambil pencen saya yang saya berniaga kerja sendiri, betul tak? Yang berniaga kerja sendiri dia ambil 95% daripada apa yang kita bayar. Nampak tak sini? Pelan keempat 3950, betul? Jauh tak beza dengan 3,555 ni. Tak jauh. Tapi kalau kita bekerja dengan orang, gaji 3,500, dia hanya bagi 1,750. Separuh. Biar je kalau puan sakit, puan boleh mohon sok-sok yang masa kerja. Tapi kalau kemalangan, boleh mohon sok-sok bekerja sendiri. Ni saya dah tanya sok-sok betul-betul. Okey, tadi saya tanya siapa nak promosi kan? Nak tahu tak? Okey, saya pergi next. Hari terakhir. Sebenarnya ni masa tahun 2024. Ramai usahawan saya dapat RM23.30 bayaran setahun. Dia daftar bulan 12, jadi dia kena renew bulan 12 tahun ni. Bulan 12 tahun ni pun kena bayar RM70 je setahun. Setahun. Dah diskaun 70%. Untuk pelan kedua. Pelan kedua yang mana? RM1,550. Tangga gaji RM1,500. Pelan kedua, kita dapat RM41 kalau masuk hospital atau ada MC. Kita dapat pencen RM1,116. Ataupun pencen kalau kita tak ada meninggal RM1,400 lah. Banyak tak RM1,400 ni? Banyak. Jadi nak carum sok-sok, download aplikasi Perkeso Prihatin. Download app Perkeso Prihatin. Ada apa nak tanda lagi? Ini saya punya name card. Boleh ambil gambar dan simpan. Perkhidmatan online e-kerajaan ni, apa-apa yang e-kerajaan. Sekarang ni nak nikah, nak cerai, semuanya online. Itu saya beritahu je lah. Ada apa-apa soalan lagi tak? Itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih semua. Okay, so kalau tak ada apa-apa soalan, so saya daripada pihak Dr. Syamil ucapkan juga banyak-banyak terima kasih kepada Puan Siti Maimunah hampir 2 jam atas perkongsian. Betul-betul orang kata kita mendapat manfaat dan info yang sangat detail yang diterangkan oleh Puan Maimunah. So insyaAllah kalau ada rezeki kita mungkin akan berjumpa lagi kan untuk penerangan-penerangan yang lain. So nanti Mira akan sharekan lah details tadi. So terima kasih banyak-banyak pada semua and kita jumpa lagi di sesi Zoom yang akan datang. Terima kasih lagi sekali Puan Maimunah.